melakukan amalan-amalan sunat dan sentiasa beruzlah dalam untuk melaksanakannya. Ya, benda yang ni tuan-tuan, benda menghindari mungkar dan maksiat ni, dia lebih baik daripada melakukan amal soleh. Menghindari kejahatan, perkara maksiat lebih utama daripada melakukan amal soleh. Ni yang kita kena faham. Kita ni duk sibuk dengan amal soleh, tapi benda jahat kita biarkan. Tak kena. Tak betul. Kalau kita mengaji fiqh al-awwalawiyat, fiqh keutamaan, kan, benda yang menjadi keutamaan adalah mencegah kemungkaran, kemaksiatan. Menjauhi kemungkaran itu lebih utama daripada melakukan amal soleh. Kita duk melakukan amal soleh tapi benda jahat kita masih duk buat juga. Tak guna, tak elok lah. Kan? Jadi sebaik-baiknya benda-benda yang jahat, benda-benda yang mungkar, benda yang boleh mendatangkan dosa perlu diutamakan supaya ianya dapat dihindari. Kan? Anak kita buat benda mungkar, buat benda maksiat, itu lebih utama kita cegah daripada suruh dia semayang. Faham? Kan? Dia duk buat benda dosa, kita biar aja. Tapi semayang. Kamu jangan lupa semayang. Tak apa, pakai seluar pendek pun tak apa, tapi semayang jangan lupa. Patut cegah dulu benda yang maksiat, benda yang datang dosa tu tuan-tuan. Baru